Okey. Sahabat tengok tadi kan. Okey, jadi alhamdulillah. Di atas kebijakan pemerintah kita. Okey. Jadi dibinanya jambatan ni. Okey. Apabila terbinanya jambatan ni, tak ada lah orang yang dah kena langgak kereta api, mati kena langgak kereta api. Jadi itulah jambatan dah. Okey. Kalau dulu ni jambatan, tak ada jambatan ni kena langgak. Nasib lah. Kan kalau tak ada jambatan ni dulu untuk lintasan kereta api, jadi berbahaya kepada pengguna jalan raya. Jadi apabila ada jambatan ni, jadi tak ada lah yang kecelakaan kereta api. Masuk ke bawah. Okey. Tu dia. Masuk ke bawah. Jalan kereta api ni lah. Kita nak pergi. Bismillah. Okey. Inilah jalan kereta api. Kena ada pagar, mbak. Okey. Sampai ke sana. Okey, hanya sekadar itu sahaja. Kita review kenapa sekarang tidak ada lagi, alhamdulillah tidak ada lagi kemalangan kereta api dengan pengendara jalan raya. Jadi inilah kebijakan macam kita tak di setengah negara memang tak ada jambatan ni. Jadi kena langgak kereta api. Itulah. Okey. Inilah kebijakan pemerintah kita. Okey. Okey, alang-alang kita dah sampai sini. Kita mai ke sini sekejap. Kita sebentar. Alang-alang dah mai dah kan. Jadi kita mai ke sini. Okey, kita akan ceritakan ke sini, nama dia Kampung Mata Saga, Pinang Tunggal. Dan okey, kita tengok. Okey, sini ayat apa nama? Ni pengairan Sungai Pinang Tunggal. Okey. Dan ini adalah Sungai Muda. Okey, ini adalah Sungai Muda. Sungai Muda ni hilir dia di Kuala Muda. Okey. Hilir dia di Kuala Muda dan apa nama ni, hulu dia di Empangan Muda. Jadi hari tu kita ada buat video sekali yang kita buat dekat dekat apa nama tu, ada batu Inggeris Siam tu kan. Jadi di situ kita dah jumpa. Okey, di sini ini adalah jalan ni lah, Sungai Muda. Daripada situ dia menuju ke sana. Okey, kita tunjuk sikit. Okey, ni adalah hentian basikal Kadung Pinang Tunggal. Okey, jadi suasana dia macam tu lah. Daripada situ, sinilah. Okey, ini adalah Pinang Tunggal. Jadi okey, di situ tu Bukit Birut yang kita makan dekat apa nama. Okey, situ Bukit Birut yang kita makan hari tu makan atas bukit tu. Okey. Tu situlah. Okey. Bukit Birut. Okey. Okey, hanya ini adalah besar sungai dah. Okey. Okey, ini sungai dah. Sungai Muda. Okey. Kita akan ke tempat lain pula. Kita akan ke Kubang Menurung. Kita ambil apa nama jambatan penghubung kereta api tu. Okey, kita akan ke sana pula. Alright.
Okey, orang pun makin ramai dah. Pengunjung makin ramai. Okey, kita akan bergerak lah. Okey. Tu bot. Okey, nelayan sungai. Okey, kita akan bergerak lah. Kita akan menuju ke, mungkin kita ke Kubang Menerong kot. Kita tengok satu lagi jambatan apa nama? Jambatan kereta api. Jadi tak ada lah masalah untuk pengendara kenderaan mobil tak, sorry, kenderaan kereta motor. Okey, kita pakai api sana. Pangan lah. Oh, ni rumah pam. Okey, ini rumah pam Pinang Tunggal. Nampak tu. Okey, rumah pam Pinang Tunggal. Okey, akan ke sana. Ni kita datang ke Kubang Menerong. Okey. Yang ni kita datang jambatan kedua. Okey. Kubang Menerong. Jambatan kereta api yang kedua. Okey. Dia taruh. Dia taruh. Okey. Kereta api lah, jambatan Jalan Raya. Semuanya bawah tu apa? Kereta api. Okay, kita akan ke satu lagi mungkin. Mana? Ini jambatan ketiga, jambatan Tasik Gelugor. Kita jalan ke bawah. Kita ke bawah. Tak naik ke atas. Okey, kereta api dalam. Padang Menora Kepelapan Tasik Newton. Ini jambatan dia. Jambatan ini okey, supaya tidak ada berlaku kemalangan dengan kereta api, jadi dibuat jambatan seperti ini. Okey. Ini menuju ke stesen kereta api Tasik Gelugor. Okey, sini. Jadi mana kata tak ada lah berlaku kemalangan jalan kereta api. Tak. Tu kereta api tu. Tu. Okey. Okey, kita sampai di sini, kita akan ke satu lagi. Okey. Alright. Okey, sementara kita nak ke destinasi kita seterusnya. Sementara itu kita singgah sebentar di sini. Taman Rekreasi Bekalan Sungai Jarak Seberang-Perai. Okey, kita tengok apa yang ada di sini. Oh, menarik. Okey, ada kolam, ada pusat rekreasi. Okey. Okey, kita tengok apa yang menarik di sini. Oh, boleh memancing lah. Sini ke apa kita tak tahu. Pasal kita tak mancing kita. Okey, ini rumah pam. Tadi rumah pam Pinang Tunggal. Okey, ini rumah pam Sungai Perak. Sungai Jarak. Okey. Alright. Itu dia punya pam tu. Okey. Di sini kita boleh memancing dan berjoging. Okey. Jogging pun boleh, mancing pun boleh. Okey, tu jalan kereta api tu. Tu jalan kereta api tu. Situ sana tu. Sana tu jalan kereta api. Okey. Bolehlah nak jogging-jogging di sini, menarik. Okey.
kita akan ke destinasi seterusnya. Okey, satu tempat lagi yang kita sempat nak pergi lah, yang kita dah lah. Okey, tak boleh pergi. Okey, kita masuk ke dalam hutan sikit. Tu jalan besar. Sana jalan besar. Okey, kita masuk ke dalam hutan sikit. Okey. Tu dia. Boleh kita naik jambatan, boleh menikmati suasana. Tu. Ada jalan kereta api ke bawah. Okey, kita akan naik sekejap. Tak tempat kita tak jauh. Tu. No. Wow, tempat menarik lah. Wow. Ya bang. Inilah jalan kereta api. Tu. Menarik lah. Okey. Jalan kereta api sana harus. Tu. Jalan kereta api. Tu. Kereta api tak lalu lagi. Okey. Wah, ETS. Komuter lah. ETS. Wow. Dapat juga. Okey, kita dapat jugalah. Kita dapat jugalah video. Jadilah orang kata cukup lah. Sekali kita nak pergi ke apa nama? Ke satu lagi. Jambatan apa nama ni? Jambatan jarak penghubung arah kuda. Okey, kita akan ke sana pula. Okey, satu lagi lah. Okey, ini adalah destinasi kita yang ketiga.